selamat datang ke Cooking Show bersama Cikgu Faiza Tubari. Akak, apa khabar akak hari ni? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okay. Akak boleh bagi tahu sikit tak apakah menu kita pada hari ini? Nampak macam banyak ya barang dia hari ni. Hari ni menu kita menu orang Jawa. Orang Jawa. Okey, apa nama menu dia akak? Sambal goreng Jawa. Sambal goreng Jawa. Baik, kita tengok bahan-bahan yang ada di sini. Boleh akak bagi tahu apa yang paling penting sekali? Paling penting ni cili merah, cili hijau. Kita panggil apa ni? Apa ni? Dihiris. Dihiris-hiris saja. Okey. Tak perlu tumbuk. Hiris-hiris saja Seterusnya yang ini Seterusnya, apa ni kak? Banyaknya. yang ini makanan orang Jawa. Tempe, tahu. Tempe dan tahu. Tempe dan tahu. Pun potong juga. Potong-potong je. Potong-potong. Okey, kemudian kita goreng. Okey. Ini kita ada Bawang pun kita potong. Okey, bawang merah. Ini kita ada apa ni kak? Pedal ayam. Okey. Pedal ayam. Okey, pedal ayam. Pedal ayam tu kena rebus dulu. Lepas tu hiris nipis-nipis. Okey. Kemudian belacan sikit. Okey, kita ada belacan. Ini apa kak? Lengkuas. Lengkuas. Lengkuas Memang ni, guna banyak lengkuas ya kak? Lengkuas. Lagi banyak lagi sedap. Okey. Terusnya kita ada Bilis. macam bilis. Ini kita ada, okeylah, garam lah kan? Okey, selain bawang merah, kita ada Bawang bawang putih. putih yang sangat banyak. Wah. Paling banyak dalam hidup saya, tak pernah tengok banyak tu. Okey, lepas tu kita ada di sebelah sini. Tambah suun. Kita ada suun. Okey. Minyak masak. Santan. Jadi overall proses dia macam mana? Goreng semua benda kak? Goreng semua benda. Potong semua, lepas tu goreng semua. Sekali masuk. Okey. Kuali. Jadi kita goreng tempe dulu. Tak ada tip tak nak melekat tahu. Saya ada Setakat ni tak ada baca tip. betul tak gaul dengan garam. Tak pernah cuba. Betul? Tengok cuba. Tak pernah cuba? Tak pernah cuba. Tu bermakna kalau goreng tempe dulu, lepas tu goreng tahu dia memang tak melekat lah. Tak, maksudnya tahu ni dia tak melekat lah. Jadi kalau kita goreng tahu dulu, nanti dia punya kuali dah melekat, nak goreng tempe dah susah. Kan dia melekat-lekat tempe kat kuali. Kalau banyak macam ni, dia boleh makan berapa orang tak? Tengok yang kalau dia makan banyak, dapat makan sikit. Kalau rasa. Dah start goreng sedapnya. Itu yang orang isi kulit lembu. Tak payahlah. Keluar dulu. Cari lapis. Pakai ni boleh kan? Kan? Sebab dia jangan lama-lama. Sebab dia tak boleh lama-lama. Nanti dia tak serap santan, tak sedap. Macam tu. Dia kena sekejap je. Ni kita nak goreng tahu. Gampang. Tak ada, dia punya api ni sebelah je tau. Boleh masukkan. Ni boleh masukkan lengkuas. Sedap. Lengkuas ada tu. Bilis. Ikan bilis. Masukkan. Kau cakap macam Kak Cik ya. Mula-mula. Masukkan ni. Pedal ayam. Dah rebus, potong nipis-nipis. Sama, dia kena pakai guna api kecil. Kalau api besar nanti dia jadi liat. Lama juga lah, 1 jam pun lagi. Bawang. Tak boleh masuk. Masuk je lah. Bawang. Banyak tu. Suai lah. Masukkan bawang putih. Semua. Saya masak rendang. Okey, masukkan belacan. Tu hampir selesai. Masih ada menu ni ya. Jadi saya nak raya kat sini. Tahu kering tak ada. Ya, alhamdulillah kita pun dah selesai menu kita hari ini iaitu sambal Jawa Kak Faiza sekuali
Ada tak? Terbelah besar ni Kak Fadila masak hari ni. InsyaAllah sedap, kita boleh jamin dan risau. Jumpa lagi dalam menu yang seterusnya. Bye bye. الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لو